Saya rasa saya nak kena terus ke Sungai Aceh sila. She was talking in Mosi, that's why. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Angin ekon menyapa lembut. Sejuk berbisik, irama tenang. Menggulung bicara yang tadi terpaut. Agar jelas haluan kita bersama tenang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Penang 2030. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat atas pandangan, perbahasan dan soalan-soalan yang jelas bernas sepanjang sidang ini. Jelas bahawa sidang hari ini memfokuskan isu-isu penting pembangunan negeri, khususnya berkaitan kesejahteraan rakyat di seluruh negeri Pulau Pinang. Datuk Seri Yang di-Pertua, sidang ini memperincikan pelbagai usaha kerajaan negeri dalam menangani cabaran infrastruktur seperti peningkatan lalu lintas, keperluan jalan alternatif serta mitigasi banjir kilat di kawasan luar bandar. Usaha menaik taraf sistem saliran, penyediaan sensor amaran awal banjir dan penambahbaikan rangkaian jalan termasuk projek penghubung baru di bahagian dalam menggambarkan komitmen kerajaan negeri terhadap pembangunan fizikal yang berdaya tahan dan responsif terhadap perubahan iklim serta pertumbuhan ekonomi setempat. Dalam masa yang sama, sidang hari ini turut menekankan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi negeri. Pelbagai inisiatif telah digariskan, termasuklah program keusahawanan wanita melalui PWDC, pembiayaan mikro, latihan pemasaran digital, bimbingan mentor-menti, serta peluang untuk wanita muda terlibat dalam ekonomi kreatif seperti rekaan seni digital dan penghasilan kandungan media. Semua ini selari dengan hasrat Pulau Pinang 2030 untuk membangunkan masyarakat inklusif, sejahtera dan dipacu pengetahuan. Sedikit tambahan, selain inisiatif program, kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak 300,000 setahun di bawah sektor pembangunan usahawan, termasuklah usahawan-usahawan wanita bagi melaksanakan latihan, promosi produk dan bimbingan pemasaran di seluruh negeri. Kesemua usaha ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. Kerajaan akan terus memperkukuh untuk memastikan lebih banyak wanita yang boleh berdikari, menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Mengenai perbahasan membantu wanita atau suri rumah kembali bekerja dengan penyediaan latihan kemahiran fleksibel, peluang pekerjaan separuh masa, kerja dari rumah serta pensijilan yang diiktiraf berdasarkan pengalaman akan diberikan. Selain itu, akses kursus digital, pemasaran dalam talian, perakaunan asas jahitan, moden dan kulinari kepada wanita yang berkemahiran tanpa mengganggu tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Di samping itu, kerajaan turut menekankan penyediaan sokongan penjagaan anak seperti subsidi taska dan kemudahan pengasuh serta galakan perusahaan mikro melalui bantuan seperti Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Insentif khas diberikan pada majikan-majikan yang mengambil wanita untuk kembali bekerja. Akhir kata daripada saya, Datuk Seri Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menegaskan komitmen untuk meneruskan pembangunan holistik merangkumi infrastruktur, ekonomi digital, pelancongan, pemerkasaan wanita. Sidang wanita ini kekal menjadi platform utama dalam mengangkat suara wanita, merumus dasar yang lebih inklusif dan memastikan tiada kelompok yang tercicir daripada arus kemajuan negeri. Sebagai penutup, pohon tinggi teguh berdiri, akar kukuh menahan badai. Penggulungan ini saya akhiri. Insya-Allah ada rezeki kita bekerja sama lagi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih.